Assalamualaikum guys. Jadi dalam video kali ni aku nak explain dekat korang dan aku nak tunjuk dekat depan mata korang ni apa itu big player sudah masuk market. Dalam erti kata lain, itu shark sudah masuk market. Jerung. Okey, jom. Okey, kalau korang boleh tengok dekat sini, ini pada time frame M15. Jadi apakah yang dimasukkan dengan big player? Maksudnya big order dah masuk. Okey, korang tengok kat sini. Pada time frame H1, apa yang aku perhatikan adalah benda ni. Naik 1, 2, 3, turun 1, 2, 3. Maksudnya dia naik dalam keadaan laju, dia turun dalam keadaan laju. Jadi pada level sini ada satu seller yang besar sedang masuk market, yang menggerakkan market sehingga dia bounce sini, dia terus henjut sini. Jadi pada level sini pun dia keep menunjukkan satu strong seller sudah masuk. Jadi untuk teknik aku ni, apa yang aku selalu bagi tahu dekat aku punya community adalah satu pattern sell. Kalau kita nak cari, kita kena cari macam ni, tempat pullback untuk masuk. Jadi korang nampak dekat sini apa yang dia dah buat. Setiap time frame ada fungsinya tersendirilah. Setiap time frame, which is H1, kalau kita tengok, untuk kita tengok, mungkin kita nampak dengan gambaran yang besar. Okay, candle tu sebiji-sebiji. Tapi kalau korang nak tengok pada gambaran, let's say M15, aku suka terus jump kepada M15. Jadi kalau dekat M15 ni korang boleh nampak, pada M15 korang nampak ni, naik, boom laju. 1, naik, boom laju. 2, naik, pump. Jadi dekat sini dia keep push, seller keep push untuk market terus menunjukkan ke arah bearish. Maksudnya dekat sini dia dah open, sini dia open, sini dia open pattern sell. Nak pula dia open pattern sell, dia break kat sini. Supposed to be kita punya pullback dekat area sini untuk diteruskan penurunan. Jadi ketika price buat macam ni, dekat manakah kita punya entry point yang kita nak entry? Okay, kalau korang tengok dekat M30, macam biasa aku ingatkan lagi sekali dekat korang, aku akan cari satu setup fake out. Macam mana setup fake out? Satu candle yang macam ni, satu lagi candle yang macam ni, tapi dia open melebihi. Jadi korang boleh tengok kat sini, korang boleh tengok kat sini. Dan sini adalah tempat untuk kita entry. Price masuk, boom. Jadi korang boleh tengok kat sini, dekat sini H1, okey. Dekat H1 ada satu setup fake out yang berlaku di level sini. Korang boleh nampak ni. Ini adalah candle yang menunjukkan fake out dekat sini. Sini dan sini melebihi. Okey. Jadi candle M30 dia dah open. Kalau korang buka dekat H1 dia dah open. Kalau korang buka dekat M30 pun korang akan nampak. Korang akan nampak benda ni. Candle ni sebaris, open, boom, melebihi. Jadi korang boleh mark ini sebagai korang punya double zone. Tak kisah kalau korang nak mark juga sebagai double zone, mark saja. Masuk saja dalam zone. Kalau korang nak tekan, highly recommend. Sebab dekat H1 dia dah tunjuk fake out, dekat M30 pun dia ada tunjuk fake out. Memang dia boleh respect untuk dapatkan sekadar 50 pips, boleh dapat untuk setup macam ni. Jadi kalau kita tengok dekat M15, okay, dekat M15 korang boleh nampak dekat sini, M15 ada satu pembentukan fake out dekat area sini, which is kalau korang tengok betul-betul, candle ni satu level, candle ni open, candle ni bump ke bawah. So dekat area sini pun kita boleh jadikan sebagai zone, di mana kita boleh tandakan untuk sebagai watching zone kita dekat sini. Tapi bagi aku dia tak berapa nak solid sangat berbanding dengan atas. Aku lagi rela untuk tunggu dekat atas. Jadi korang-korang kena faham fake out punya setup bukannya macam ni tau. Fake out punya setup bukannya macam ni. Nampak? Dia tak melebihi, dia kena melebihi. Dia bukannya macam ni. Dia mesti candle sebelum, barulah dia akan pump candle fake out dekat sini untuk entry. So candle sebelum ni tak sebaris pun dengan candle yang kat sini. Bila korang nampak benda tu, dekat sinilah kita punya entry point. Dekat area level ni watching zone kita, tapi untuk low risk punya entry dekat area sini. Jadi bila korang dah nampak seller keep push, okay, the market, bila korang dah nampak seller keep push, jadi dia akan push sampai mana?
Bagi aku simple untuk menjawab pertanyaan kau adalah kau tengok pada candle H1. Pada candle H1, dekat mana next fake out punya setup? Next fake out punya setup ada pada area sini. Ada pada level sini. Boleh tengok dekat sini. Candle pump boom. So ini adalah dikira sebagai zone. Dia pernah collect dekat sini. High possibility untuk dia datang lagi sekali pada level sini. Tapi untuk aku ingatkan lagi sekali, kalau kau tengok pada H1 punya time frame, okay, H4 punya time frame, apa yang kau nampak dekat sini? Apa yang kau nampak dekat sini adalah market gold kebelakangan ni keep tunjuk kepada uptrend. Okay, uptrend. So bila kau dah tahu market gold keep tunjuk uptrend, apa yang kau kena buat adalah kau fokus kepada buy untuk low risk kan kau punya entry supaya kau dapat the direction. Tapi apa yang aku perasan untuk market gold ni, selepas 10.5, selepas 10.5 barulah dia akan ikut direction yang betul. Maksudnya direction dia let's say tengah uptrend. Barulah selepas 10.5 malam Malaysia time, barulah dia akan pergi ke arah yang betul, which is buy. So dalam timing US session open, which is pukul 8, dia akan bagi masuk seller, dia akan bagi confuse, dia akan bagi newbie trader, dia akan gigit newbie trader ni untuk masuk market. Ingat macam nak junam, last timing yang betul 10.5 ataupun pukul 10, dia akan tunjuk ke arah buy. Jadi korang tengok ni, mungkin kita punya target adalah buy, betul tak? Kita punya target adalah buy, which is kita tahu uptrend sekarang. Tapi pada level sini, untuk sekadar kita nak dapatkan at least dalam 50 pip dalam tangan, 70 pip dalam tangan, boleh cuba, which is aku namakan sebagai scalping. Apa itu scalping? Apa itu swing? So scalping ni sekadar korang nak target 30 ke 50 pips, korang entry dan korang exit dengan awal. Enter the market, keluar the market dengan cepat. Apa itu swing? Mungkin swing ni adalah position yang korang hold dalam sehari, position yang korang hold mungkin dalam 2 hari, 3 hari. Dalam video aku yang lepas, aku pernah hold 2700 pip dan aku pernah hold 790 pip. Jadi itu adalah swing. Jadi untuk kau target dekat zone M30 yang aku tunjukkan tadi, mungkin itu adalah sekadar scalping saja. Jangan jadikan zone yang kau mark ni kau nak sell, kau nak target swing dalam keadaan market tengah uptrend yang bullish yang sangat-sangat strong. Macam kita tahu sekarang, fundamental analysis pun keep menunjukkan USD weak dengan isu yang berlaku dekat US sekarang. Jadi perang antara China dan US. Jadi for me, untuk long term, baiklah kita ikut arah market. Kita jangan lawan trend. Sebab dalam kata English dia, trend is our friend. Jangan sesekali lawan. Kalau korang nak stay lama dalam trading ni, kalau korang nak break even position korang ni, boleh gemukkan account korang, growkan account korang, korang kena follow the trend. Gambaran besar dia apa? Buy, korang kena buy pada break even position tu. Kalau korang buy, korang letak je break even position, InsyaAllah benda tu boleh jadi. Sekarang ni kalau kau tanya aku tak ada nak entry apa-apa, sebab dalam small time frame pun tak ada menunjukkan apa-apa pattern yang menarik untuk aku entry. Jadi bila keadaan market berada dalam tengah, okay, sini adalah resistance dia dan sini adalah support dia, jangan sesekali riskkan capital korang untuk korang teka market nak ke atas dan ke bawah. For me, it's very high risk trade. Jangan sesekali risikokan duit korang dekat benda yang tak pasti. Ingat video sebelum ni aku pernah bagi tahu dekat korang, kalau chance untuk korang masuk market adalah 20% untuk korang win, korang jangan masuk market. Instead of, kalau korang nampak chance tu 80% untuk korang win the market, korang patut grab the chance. So korang kena bezakan antara low risk setup, high risk setup dan medium risk setup. Untuk korang grow dan sustain lama, aku highly recommend untuk korang ambil low risk punya setup, which is tunggu berada di dalam zone. Disiplin untuk kawal emosi korang dan disiplin untuk entry di dalam zone. Jadi macam market sekarang, aku tak nampak apa-apa, melainkan price tengah berada di tengah-tengah antara ni. Dan aku nak tunjukkan dekat korang cara scalping yang betul. Mari sini.
Okay, cara scalping yang betul. Kalau korang boleh tengok, okay, ini adalah grup community aku, hentak market. Korang tengok ni, aku bagi sell dan aku bagi sekali reason. Sekarang ni aku ada entry sell based on fake out H1. Zone ni bukan sebarang ni. Nampak, aku dah bagi dah. Perangkap buyer kawasan ni dia buat reversal. Kalau bacaan aku tepat, dia bukan sekadar reject, dia bakal pecahkan zone buy yang ramai masih percaya. Sebab bila market buat fake out dekat high, dia jarang nak patah balik. Aku tak entry sebab candle merah. Aku entry sebab aku faham apa yang market tengah sampaikan. Korang nampak ni, pada level mana aku bagi? Pada level 3453. Kalau aku entry pada 3453, kita cari entry tu. 3453 keadaan market berada di sini. Dan korang tengok market junam macam mana. Selepas aku bagi tu, korang tengok daripada sini ke sini almost, okay, almost 300 pip, which is bersamaan dengan 299 pip. Sebenarnya dah sampai 300 pip, nampak ni, bersamaan dengan 340 pips. Dekat grup community aku ada share kan semua aku punya setup, semua aku punya signal secara percuma. Jadi yang mana yang tengok video ni, newbie minat untuk belajar trading, aku 100% fokus dan komit untuk ajar korang faham lebih lanjut berkenaan trading menggunakan style dan teknik yang aku dah belajar selama 6 tahun. Aku percaya aku boleh bantu korang sedikit sebanyak untuk korang improve korang punya keuangan dalam bidang trading ni. Jadi itu saja video daripada aku kali ni. See you in the next video. Entry pada zone, disiplin, itu penting untuk grow account. Bye bye.